ni lagi. Bodoh. Assalamualaikum semua. Hujung minggu baru ni kami plan nak pergi fun fair kat Stadium All Star. Pergi ambil koin balik dari kerja dulu. Lepas tu kami terus gerak ke sana. Ingatkan nak gerak 11 siang, tapi koin pula kena kerja hari tu. Jam 9.30 baru kami sampai kat Stadium All Star. First kami pergi cari nasi dulu. Masing-masing dah lapar. Kami pergi ronda cari kat bazar sekitar ni je. Alhamdulillah jumpa juga gerai jual nasi. Kan nasi ayam 5? Steady je Bella. Dia dah kenyang makan dalam beg tadi. Okey, nasi ayam dah siap. Jom makan. Kerja lama. Kerja lama. Wah. Harga nasi ayam ni RM10 satu. Boleh tahan harga makanan kat bazar ni ya? Terkejut kami. Memang harga macam ni ke sekarang? Maklumlah kami pun dah lama tak beli makanan kat bazar malam. Selesai makan kami terus masuk ke fun fair. Bagus sangat lah tu. Baru lepas makan nak sambung pergi main pula. Ada yang termuntah balik nasi tu sekarang. Nak masuk fun fair ni free je. Kalau kat Pesta Pulau Pinang bayar masuk saja dah RM5. Permainan kat sini guna token juga. Satu token RM2. Agak murah lah banding kat Pesta Pulau Pinang itu. Permainan pun sama juga macam kat sana tu. Tapi sedih lah banyak game-game yang ekstrim mereka tutup. Tak tahulah kenapa. Anak-anak peras lah juga. Jadi mereka main mana yang ada je lah. First mereka pilih rumah hantu. Nak masuk kena guna 4 token. Jadi RM8 seorang lah. Mereka masuk bertiga je. Mika Bella nak masuk. Mereka tak takut. Cuma tak berani je. Guana. Biasa-biasa. Biasa-biasa je. Ya, main kerja. Ya ke? Kau yang kejut? Ada kejut. Alah, kontrol sana. Okey. Macam mana gaya dia? Ambil gambar mana? Ada video kat sana. Ada. Oh biasa-biasa je. Mai mama nak tengok. Ni lagi. Bodoh. Haha, mereka ni terkejut je banyak. Tak takut mana sebab rumah hantu ni banyak guna hantu-hantu luar negara. Mana pun dia nak pocong semua. Satu lagi, kenapa guna patung dengan robot? Hayalah orang, baru nampak real scary-nya kan. Yang mama musyik sekarang, koin pula pasal macam nak bertumbuk tu. Kau ingat kau dalam game PUBG ke koin? Selesai si abang tengah ada pula main. Dari tadi nak ride kuda terbang ni. Mikael lah jadi mangsa kena teman. Mama tak nak le, tak sanggup lah mama. Tengok pun dah pening. Ni kan pula nak duduk dalam tu. Tengoklah mereka kat atas tu. Dua-dua dah start mabuk. Wiper. Pening. Dizzy. Mikael? Ni. Itulah mama dah warning tadi. Nak juga naik. Kesian Mikael. Hampir nak muntah dibuatnya. Sebab kena paksa teman adik. Lepas tu abang-abang ajak main bumper car pula. Sukalah dia. Memang sejak dari Pesta Pulau Pinang hari tu lagi dia nak main. Kat sana RM15 tau. Kat sini RM9 je. Okey, ni last game Bella nak main. Tapi dia nampak boring lah pula lepas 3 kali pusingan. Mana taknya slow je kapal ni. By the way, dia sebenarnya nak main roller coaster. Tapi tak ada kat sini. Next time lah ya. Tunggu abang kau dapat bonus. Token pula masih ada lagi. Mereka habiskan token yang berbaki tu dengan main game ni pula. Mana tahu dapat hadiah katanya. Tak ada luck kita malam ni. Tak apalah, kita main sini just nak berseronok je. Tengok dua orang ni. Duit banyak habis pun let-let je. Duit nak balik, koin nak haikal singgah nak tengok kereta Sat. Amboi sejak dah kerja ni, mula pasang angan-angan nak beli kereta. Duit dah cukup belum tu? Jam dah hampir 12 malam. Lah ni baru nak cari homestay yang Papa dah book. Papa kata homestay ni ada 3 bilik. RM150 untuk satu malam. Harga mahal untuk orang macam kami ni berbaloi lah. Homestay pun dekat Bandar Lostak ni juga. Macam itu tu. Habis mengacau orang. Oh, dia dah Buat tu meja. habis mengacau. Oh, biskut Okay, dah ada bilik sendiri dah. Macam itu. Dapat satu bilik je. Tepi lah kacau. Mama nak bilik ni. Mama nak bilik ni. I want this room. I want this. Haha, dengan anak pun nak berebut bilik kan? Syamilah kami anak beranak. Okeylah, kita sambung next episode pula ya. Mata dah ngantuk ni. Esok pagi nak pergi hiking pula. Jumpa lagi. Bye.